Hamzah Zainuddin masih belum ada ketetapan pendiriannya jelas setakat ini. Setakat ini, Hamzah masih kekal jadi ketua pembangkang di Parlimen mengikut media sosial dan parti dilaporkan. Tiada keputusan muktamad tukar ketua pembangkang walaupun Hamzah bersedia untuk lepaskan jawatan ketua pembangkang jika majoriti ahli Parlimen pembangkang setuju Hamzah digantikan orang lain. Saya berpendapat Hamzah berdepan cabaran besar khasnya dari Muhyiddin Yassin dan Kenya yang masih kuat dalam Parti Bersatu, termasuk Azmin Ali. Ini di antara kesukaran Hamzah Zainuddin mara ke hadapan walaupun beliau dikatakan disukai parti PAS tiada jaminan kedudukannya jadi orang nombor 1 atau 2 dalam mana-mana parti dan kem pembangkang atau kem kerajaan. Sekarang, beliau akan hanya jadi alat perkasan tambanahan di bahagian belakang tabir, bukan pemain utama. Berdepan dengan Pro ke-16 Parti Pembangkang PN khasnya, sudah tentu bersiap sedia dari sekarang, juga kuatkan tentukan kem mereka bergerak. Satu haluan kem pembangkang kan berdepan kem kerajaan PH yang memerintah sekarang. Sekali lagi saya ulangi bahawa Hamzah berdepan kesukaran teruskan politiknya mahu jadi penantu atau orang utama dalam mana-mana kem pembangkang dan kem kerajaan. Hamzah Zainuddin, pengaruh kekuatannya masih dapat dicabar oleh kumpulan-kumpulan dalam kem pembangkang, apatah lagi kem parti-parti kerajaan yang kuat dan berpengalaman luas, di antaranya UMN, UPK Adab dan lain-lain parti di dalam PH, termasuk Sabah dan Sarawak kuasa penantu politik Malaysia. Berdasarkan asas kekuatan parti-parti dalam Malaysia, pengalaman seseorang dan parti penyokongnya adalah asas utama rakyat pemimpin dan parti yang sudah ternama diketahui umum rakyat Malaysia pernah jadi parti memerintah negara atau negeri. Saya tidak memihak mana-mana parti dan kem pembangkang, juga kem kerajaan. Sekarang ianya melihat isu-isu utama. Sekarang rakyat mahukan kerajaan stabil kuat dan benar-benar bantu rakyat khas golongan miskin dikenali. 40 yang ramai jumlahnya tambahan, situasi kini mencabar adanya peperangan Iran vs Israel dan Amerika penyebab ekonomi dunia berdepan kesukaran khasnya dalam perniagaan global. Kemana arah haluan dituju Hamzah Zainuddin, seorang ahli politik tanpa parti bersendirian, walaupun dikatakan beliau ada penyokong kuatnya itu, tidak ada jaminan, tetap penyokong-penyokongnya tetap setia dalam politik, semuanya boleh berubah dan berlaku dalam politik Malaysia. Hari ini, kawan esok lawan atau tiada kawan yang kekal dalam politik Malaysia. Banyak pemimpin-pemimpin parti keluar dari pad utama peringkat negeri dan nasional akan lenyap pengaruhnya setelah disingkirkan atau keluar dari parti utama, disertainya akan lenyap perlahan-lahan. Saya tidak berhajat namakan, sebutkannya namanya satu-satu memadailah. Secara umum, kita bincangkannya di sini. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Kita jumpa dalam isu-isu menarik perhatian di media sosial masa kini. Pastikan anda lengahnya.